kopi ha. Hai, jumpa lagi dalam dengan channel. Baik, hari tu lepak-lepak dengan Yaya ke dapur minum kopi. Minum Yaya nangga orang main bunga api. Tunggu abangnya balik tapau mi nya. Tadi nak pergi, tadi dia malas mau. Balik rumah malasnya mau pula. Aduh, paksa abang dia tapau. Ingat kami nak masak tadi kan. Mai pak tahu. Nya salah faham. Rupanya dia mau kami masak utang hongnya. Okey. Tidak ada mesinnya kau. Nah sama. Ya. Tidak ada. Tidak ada. Oh, ya enggak bunga api. Ha, cantik bunga api. Ha. Lawa ya. Kan? Ya. Nah. Okay kawan. Sebelumnya jangan lupa like, komen, subscribe, share dengan channel. Lepak dengan Yaya ke dapur. Hari tu kami nak cerita kawan. Hari kami. Oh, ada main warna-warna. Ya, banyak warna cantik nak. Mahal nak. Okey, kami nak cerita kira kami dapat sikit. Kira sebenarnya ada bantuan, bukan bantuan juga ya. Yang macam juadah lah, yang macam barang pakai kita hari raya. Okey, kami terima daripada tempat kerja kami lah. Okey, dalamnya ada mengunjungi beberapa barang. Dulu masa apa kami kerja, memang setiap tahun dapat benda ya. Ada macam-macam benda dalam. Namanya. Nampak nada bunga api dalam telefon. Dalam TikTok kah? Ya. Okey, dalamnya dulu macam apa kami kerja dulu. Ada macam-macam lah. Barang juadah masa orang raya lah. So tadi pun kami kena beri pun cemia juga. Dalam-dalamnya ada mengandungi beberapa benda lah. Okey, itu salah satu bedanya. Kek buah. Kek buahnya kaca buahnya. Kita kabur buahnya si tenggelam. Kek buah. Tu salah mek. Silap daripada per kep je lah mek. Ngolah tu. Okey, happy di miri pun. Okey, salah satu punya kek buah. Lepas ada kacang goreng, kacang salut goreng. Okey, lepas ya si salah mek ada serunding daging. Bini kami dah buka serunding dagingnya. Apa lagi dalamnya mare? Lupa kami. Ada sedikit benda lagi kami lupa. Tapi yang penting yang kawan, yang kami nak ngembak kita tangga gitu. Sebab benda tu kami sudah jumpa kami ri. Tahu ke tempat lain lah, ke kucing, saya tahu lah kami. Kucing sibu. Tok. Apa nak? Mi kolok Sarawak. Iya, mi kolok Sarawak. Mi kolok Sarawak. Kami sudah jumpa kami ri. Tempat-tempat kami beli mi kolok sayang. Mi kolok. Pedas kah? Cik tenang mu. Lagi dicoba di ke mama meh. Okey. Kami jalan-jalan ke Miri. Kami selalu beli mi sekeras. Memang si pernah kami jumpa benda tu. Jadi kami rasa kami nak makan tu. Masa kami yang makan mi nya kelak kami makan benda tu. Kiri tak? Abang dah sampai dah. Abang mi nya sampai. Beli tepau kan. Okey, tapi kami nak makan tu lah. Kami nak try tu. Sudah jumpa tu kawan. Jenama Zuema, Z-U-E-M-A, Zuema atau Zuma. Okey. Mi kolok Sarawak, pencah asli segera. Mesti tahunya buatan apa, tapi di situ memang halal ya, ada sijil halal, ada cop halalnya. Okey. Sini tu. Kucing. Demak laut. Zuima Enterprise. Demak laut tu. Sampai dah makanannya. Sampai dah tapau dah. Apa lagi okey? Jadi masak di situ lo lagi tu mamam okey? Ada kenal. Jap lagi. Okey. Okey. Zuma. Lai simpan. Ya, duitku. Pergi simpan. Duit tabung lah. Panas lah kan yang baru mansau. Okey, Zuma. Sumai kah? Yang ada dah Sumai, dia tu dekat Sumai. Zuma Enterprise. Jalan Demak Laut. Off Jalan Bako. Kuching Sarawak. Nombor telefon pun ada situ. 016 6914 420. Facebook tu pun ada. Zuma, Z-U-E-M-A. Tu apa tu? Si tahu apa benda tu. Nya pun email. Zuhamdin
zuehamden02@gmail.com. Kita tekan dulu. Cara penyediaan: rebus dalam air, keluarkan mi, terus campur dengan perencah macam biasalah. Memang kering lah bukan sup. Tambahkan daging, model daging, apa sayur, apa ayam. Okey, kita coba. Nak jumpa gitu. Bin kucing ada jual lah. Oh. Kau tadi macam ada tadi hanya kira sedekah lah daripada 3M untuk anggotanya yang bertugas pada hari raya kelak. Okey, awalnya merik. Siapalah. Kita walau mesti nyebut raya, orang beri kita terima kasih lah. Terima kasih. Alright. Jadi tadi ada kek buahnya memang cantik lah. Memang cantik kek buahnya. Kek buahnya hanya buah yang tenggelam si kacak, itu kacak. Okey, untuk buah. Kacang salut tu goreng. Pasal ada serunding daging. Ada sikit lagi silap. Saya lupa apa benda yang tu. Okey kawan, kita tekan benda tu. Kita jumpa lagi, kita masaknya. Okey. Kita jumpa kita makan sama dengan Nia. Nia tadi makan Nia tapau watan ho. Tadi ni ingat kami pergi tapau mi tadi. Ada yang si mau. Hai rumah, kami mbak yang mula benda tu yang ada Didi kau mau masak kan ada. Ayo, rupa-rupanya nyuruh ambil masak watan ho tu nya. Sepit ada abang Jeremy nya atau pergi beli. Okey kawan, kami nak sejam dah tu lah. Okey. Rebus mi masuk perencah. Pasal kita makan. Okey, sampai jumpa lepas tu. Okey kawan. Mi kami tengah rebus mi nya. Jap. Halo. Okey, dalamnya tadi macam tu macam lada je rupa tu. Macam lada banyak tu. Lada. Dia banyak tu lada tu. Kau manyuh tu kan lada tu. Ya, manyuh. Tu ada minyak. Minyak bisa baru mas kita kan. Kicap. Apa kau buat saya ni? Udah record kan? Dah. Okey. 3 bahan tu itu mi kita tengah rebus. Yang kat tolong dituang tu kah? Ya. Alright. Okey ya, jap. Tu gede. Ada pedak lagi. Yang tolong mi dua yang. Yang mode ah. Mi goreng basah. Yang tolong mi mangkok mau gunting. Mangkok mau gunting. Aku kemarin pun aku takut kamu. Jap, nak telepon lagi. Okey. Manyuh hilak tu, namanya hilak tu. Macam manyuh tu. Manyuh tu lada tu. Lada. Lada gaya tu. Manyuh tu, beri paruh je lagi. Hah? Bodoh lada punya nak. Bukan lada. Nah, pakai. Ini mau tolong. Pakai atas tu. Jadi guntingnya lagi dia tuang ke. Takut kena tangan. Ada nemu di deh. Potong tangannya. Ada lah. Tuang dah mana? Potong tangannya. Tuang dah, jangan siwa. Tuang. Okey. Ya, udah. Dah. Lupa dia nuangnya dia. Kalau ada ini mercia. Mau Tu ada nak mami lagi mercianya lagi. Alamak. Okey, tu minyaknya. Tu lah minyak apa tu? Minyak bawang kali tu. Ini bawang. Galak makai. Galak. Ada di ibu tu. Tuang lubah. Kadek. Aku kan uang. Jangan. Udah tinggal teh lah nyak sayau. Alamak, ada tinggal teh bawang nya. Nah. Okey. Apa deh? Tu Didi tuang yang ke kalau manyuh. Okey? Oke. Kalau manyuh lagi pedas lagi berangat hidung Didi lagi. Sekarang udah. Ya, Ryan. Oh, Namanya? udah. Ryan. Udah. Ini pedas gak? Melada tu yang berangat hidungku. Tuan tuang habis naik mus saya. Okey, tenang kami kita. Apa? Menyangguram ada. Tu kau pui. Ngomong ku dek. Awak sehat, Mama kuning. Aku merah.
Aku sama mangkok kuning. Reaksi. Takut aku nolong ulap lagi. Mami milih lagi nih ya. Okey lah dia tu ke dek. Okey, jaga-jaga anak semak. Susu ambil susunya kan Didi duduknya lagi. Ih, bau kurit. Okey kawan, mi kita dah masak. Apa saya mangkuk? Okey, macam sikit je rupa tadi. Wah, belum. Tapi banyak tu ah. Okey. Ya ya. Okey, kita masuk ke mangkuk kita. Makan? Ya kah? Amai kah? Macam nak percaya aku. Macam kena aku jakuk. Makan terus telurnya. Jap, nanti dia dilok. Ada coba lumba lagi. Mana lomba? Berlumba dulu. Berlumba sampai habis. Lomba aja enak ya. Awak aja dek kan makan pedas selalu salah. Ada pedas pun. Okey. Jap. Sudah dah. Ni pinggai dia deh. Ga. Yeah. Tengok kawan. Banyak juga mi nya. Okey. Kita akan gaul ya. Mungkin terlalu lama saya masak tadi. Macam dah hancur je. Oh, Mawai. Aku lagi ngau Daddy makan mie. Ya. Lemak gila kan masak tadi. Dah lembut gila. Okey kawan, ya rupanya. Ni macam rupanya kawan. Bau deh. Okey, baunya pun okey, boleh lah. Nggak oke. Okey, jadi kita akan mula makan. Okey, wah. Jom kita makan. Wah. Pas doget terbaik. Kayang, ni boleh deh. Ini dia makan. Okey, tok mi tadi. Tok mi tadi. Bau, nggak aku makan. Okey. Wah, jom kita makan. Mi terakhir tu teh. Zuma. Mi kolok halal. Dia nama Zuma, mi segera. Okey, sebelum kita ambil ni pun. Habis kipas Daddy. Ya Allah. Ambil ni pun, nak makan. Ih, lembut. Muatan ho. Lagi deh. Oh, banyak sebut. Nanti makan tu ambil sayang. Tadi dia nemu semangkuk mangkuk tu. Tu kan mangkuk tu bisian tu kak. Bisin kena. Bisian tu. Tu telur ah, kak telur tu. Merek sekali. Ih, Mami makan dia. Yalah. Mami madah makan. Okey, mamam lo tu. Okey. Ambil baru. Wah, okey lah. Aku nak ya. Wah, jom kita makan. Sembayang dulu. Sembayang dulu. Wah, lumayan. Tu mata. Men. Iya, dah lama pula sembayang. Okey kawan, kita makan. Mungkin terlalu lama ni masak tadi. Pedas ah. Dah pedas. Lada. Pedas mereka. Kan. Macam sayap-sayap dah. Kalau yang macam sayap-sayap. Ya. Cepat punya serap air tu. Dah saya dah lagi yang berkuah tadi sikit-sikit dalam ya. Ih, boleh lah. Untuk produk keluaran negeri Sarawak. Tadi kadang tadi apa? Apa tadi orang ingat tadi. Lemak laut. Sianya pun hilang. Makananmu. Ya, pas dap.
Okey lah. Boleh lah. Ya. Hmm. Amat sedap. Mungkin dia perlu dimasak. Apa? Mi tu perlu dimasak. Jangan terlalu lama. Mungkin masak lama gila, lembut gila dia. Awak ada lembut sedap, lembut nak. Boleh telan. Boleh lah. Nak cari makan kolok mi segera, Lembut. halal, boleh cari tu lah. Okey. Kira per 10 mungkin nasi capai 10. 200. Nasi capai 10 mungkin 8 per 10 mungkin. Aku 8 per 10, 7.5 per 10 kali. Mami tak nak jangan berkelak. Tunggal. Abang. Ambil baseball ya. Lagi Mami ambilnya. Kak. Biar Kak. Dek Kak. Aku suka makan baseball. Oh, suka. Ini panas. Okey kawan. Aku suka baseball. Habis dah mi kolok kami. Okey, Zuma Enterprise. Lemak laut. Lemak laut ke? Silap kami tengok. Okey. Jadi, terima kasih Dik. Nak dari 10 lah. Mungkin si sampai lah. 200 deh. 200 apa punya ya? Ni apa 200. Mungkinnya 8 ataupun 7.5 lah. Tapi boleh lah makan. Okey dulu. Biarlah hanya bukan tong ke tekak masing-masing. Mungkin ada padahnya 9 ataupun 10. Nanti barang tekak kita tu sama. Kalau tekak dia tu kami mau makan tu, tak mau makan ya. Tu sedap kata kami. Tak mana sih sedap macam ni lah. Okey. Jadi jangan si cobalah. Kita ke kucing mungkin ada jual tu. Coba tak beli. Boleh tak komen di bawah kalau bahan pun video apa berapa rate kita beli. Yang kita beri daripada 10. Okey, dah. Habis mi Mek. Nak berdawa gitu nak tidak. Habis. Okey kawan, nasi dua. Kalau mi Zuma. ZUEMA. Kalau mi Prisa Original. Okey. Jadi sekian video kami. Nyai lagi makan. Dah habis lah. Okay, sekian video dah Mek. Jangan lupa like, comment, subscribe, share dengan channel kawan. Sampai kita jumpa lagi video akan datang. Okay, bye-bye. Bye ya. Bye. Peace. Mah. Bye-bye. Bye.